Okey, Cikgu Suhaimi ni yang sepanjang yang saya kenal lah, dia adalah seorang cikgu yang committed. Dia sangat committed dengan tugasan yang kita bagi. Okey, apabila sesuatu tugas yang kita bagi tu, dia akan cuba untuk buat yang sebaik mungkin. Dan dia juga sangat orang kata macam berdedikasi, okey, dan sangat inovatif. Okey, itulah yang saya nampak lah yang ada pada Cikgu Suhaimi. Okey. Dia ni bila dia buat sesuatu tu, dia akan pastikan murid yang terlibat tu akan betul-betul menyertai program yang dia buat. Okey, dan juga pelajar ni ataupun murid ni mendapat ilmu yang dia nak sampaikan tu, dan murid ni dia akan pastikan kehadiran murid ni, dan memang dia sangat mengambil beratlah terhadap murid dia. Pendapat saya, kelestarian alam ni perlu diperbanyakkan di sekolah. Okey, saya nampak sisa makanan di kantin terbuang saja tanpa digunakan, and then sisa makanan ni akan dikumpulkan di tapak pelupusan sampah. So apabila lambat dikutip, sisa makanan ni akan mengeluarkan bau yang busuk, satu, and then dia akan mengundang kehadiran lalat. Yang kedua, yang ketiga, dia mengundang kehadiran tikus. So apabila ada banyak makanan, so penyakit ni datanglah, tikus, lalat. So dia tidak sihat ataupun dia tidak bagus kepada persekitaran sekolah. Kita ada sampah yang banyak daripada pelajar kita, makanan daripada kantin. So adalah ia ada salah satu cara untuk kita proses, recycle balik makanan itu untuk jadi benda yang baru. Jadi saya rasa murid-murid dia suka benda-benda macam tu. Benda-benda yang dia tak terfikir sebenarnya. Kita pun sebagai dewasa pun tak terfikir sebenarnya benda-benda lava tu boleh sebenarnya dijadikan makanan untuk ternakan kita. Sepanjang 4 bulan ni saya menjalankan projek ekosistem lestari bersepadu. Okey, sebelum ni sisa makanan di kantin dibuang begitu saja. Okey, bermulanya projek ni kami dapat gunakan sisa makanan yang terbuang tu, and then boleh jadikan sebagai projek yang berunsurkan alam sekitar. Okey, sisa makanan tu dikutip dan dikumpulkan dan diberi kepada ayam kampung, and then makanan tu juga diberikan kepada black soldier fly larva. Okey, so ternakan ini dia akan membesar menjadi larva yang tinggi protein, dan larva ni kita boleh beri makan kepada ayam dan juga ikan, sebab kita juga menghasilkan projek aquaponik. Black soldier fly larva ni sebenarnya dia semakin berkembang di Malaysia lah. Dalam 2-3 tahun ni dia semakin berkembang. So potensi dia sangat tinggi sebab black soldier fly ni dia makan sisa buangan. Contohnya nasi ataupun sisa sayur. So selama ni dibuang, and then kita ternak ulat, dan ulat ni membesar dan kita boleh menjimatkan sumber makanan kepada ternakan. Daripada projek ni saya dapat belajar lah, banyak saya belajar. Apabila projek ni bermula, pelajar tu dia lebih menghargai lah makanan. Okey, sebelum ni sistem aquaponik ni kita hanya ada model. Maksudnya model ni mock-up sajalah, so dia kecil dan tak berfungsi. Maksudnya dengan adanya projek ni saya dapat menghasilkan sendiri secara DIY. Bila melakukan sendiri, projek ni saya dapat buat banyak projek lah. Macam aquaponik sendiri saya ada buat dua sistem lah. Dua sistem, iaitu yang pertama sistem aquaponik kaedah raft ataupun rakit. So dalam tangki tu kita akan bela ikan. So di atas permukaan tu kita letak polystyrene dan kita tanam kangkung. So itu satu model aquaponik raft. Okey, yang kedua sistem NFT, nutrient firm technique. So untuk sistem ni dia unik sedikit. So kita ada tangki, kita bela ikan dalam tu, kemudian kita ada 4 filter lah, ada 4 filter kat luar. So najis ikan tu kita tapis, kita akan bersihkan air ikan tu, dan ada satu pump akan sedut air ikan tu masuk ke dalam sistem tanaman lah. So air tu akan kembali ke kolam semula lah. Kebiasaannya pelajar ni mula-mula dia memang tak berminat lah, sebab projek ni dia macam ada masalah macam bau sikit kan. So tapi apabila mereka buat, lama-kelamaan ada pelajar yang rasa seronok pula. Okey, contohnya pelajar PPKI, mereka
first time boleh pegang ayam, boleh masuk rebat ayam and then minta cikgu dia tangkap gambar. Mereka sangat seronok. Sekolah saya ada pelajar PPKI, pelajar pendidikan khas. Okey, pelajar ni dia ada masalah pembelajaran, tetapi kadang-kadang ada juga masalah untuk memujuk mereka datang ke sekolah. So dengan adanya projek ni, pelajar tu lebih seronok. Dia seronok macam santai-santai bagi makan ikan, boleh bagi makan ayam. So mereka rasa seronok hadir ke sekolah melakukan aktiviti bersama-sama rakan-rakan dan guru. Di samping itu penting juga untuk membina hubungan. Macam saya ada macam support. Saya sering support kantin, and then apabila support kantin, ini orang pekerja kantin pun dia bantu saya lah. So saya rasa sangat happy lah menjalankan projek ni. Cikgu saya ni keep up the good work. Jadikan program ni sebagai satu inspirasi kepada guru-guru lain, rakan-rakan guru lain untuk mencipta sesuatu yang membawa kebaikan semula kepada orang ramai. Okey, yang utamanya pada kita sekolah, dan juga satu inspirasi dan satu proses pembelajaran kepada anak murid kita. Kepada cikgu-cikgu di luar sana, cuba and then apabila kamu join Green Wira program ni, banyak kita akan belajar daripada PC, daripada tim Green Wira program, and then kemudian apabila kita ada ilmu, so kita boleh buat. Yang penting kita kena minat lah. Nombor satu, kena minat. Kalau tak minat memang tak boleh. Apabila anda ada idea untuk buat sesuatu, teruskan, buat dulu. Kalau macam tak ada ilmu, tak apa, nanti kita cari kemudian dan enjoy lah. Bila kita dah buat projek tu, kita mesti enjoy dan buat demi alam sekitar lah.